Mari kita berani bersuara untuk membetulkan keadaan ini. Orang Melayu telah kehilangan ekonomi. Asal-asal kekayaan tanah ini, tanah Melayu ni, asal-asal dia hak orang Melayu lah. Asal-asal. Tanah, apa-apa ada atas tanah, perusahaan, macam-macam. Mari British hangkuk buat balik sebahagian besar daripada kekayaan tanah ni. Biji timah, getah, galian, emas. Tuan-tuan, Portugis saja bila takluk Melaka 1511 ada satu catatan. Penghantaran balik rampasan emas yang pertama oleh Alfonso de Albuquerque ke Portugis, satu kapal. Satu kapal itu sudah boleh membiayai seluruh operasi ketenteraan Portugis mara ke Melaka. Satu kapal yang pertama. Portugis mengangkut berkapal-kapal. Bukan satu. Berpuluh-puluh kapal emas daripada Melaka. Kekayaan emas. Kota kita. Portugis. Mari Belanda. Belanda ni terkenal dengan pencari rempah ratus. Kununnya lah. Sejarah mereka tulis cari rempah ratus. Mohong tuan-tuan. Rempah kok nuh Belanda. Papi lah ni. Di Belanda, di London, di mana-mana pun rempah Belanda. Pakistan berjujuk sepanjang jalan tu. Kedai rempah. Kekayaan yang diangkut balik oleh Belanda pun adalah emas. Tanah Melayu ni pada satu ketika dulu dikenali sebagai semenanjung emas. The Golden Horn. Kaya tuan-tuan. Ini hak muncul di Gerik ni adalah emas baru. Namanya REE. Nak tengok siapa nak angkut balik. Kita dah hilang semua kekayaan tu. Tinggallah sodak-sodak untuk generasi akan datang. Generasi kita dan generasi akan datang. Mari British 1824 British bahagikan tanah Melayu dengan Riau. Johor, Riau dipecahkan. Belah Riau ke Indonesia dapat kat Belanda. Belah atas ni dapat kat British. 1824. 1874 perjanjian Pakor bila perebutan berlaku terhadap galian di Perak ni, Sultan Abdullah dibuang negara ke Pulau Seychelles. Tak tahu, saya tak tahu di mana kat Afrika tu kot. Mulalah campur tangan British sehinggalah tertubuh Persekutuan Tanah Melayu tahun 48 dan 57 merdeka. Panjang beratus tahun penjajahan tu, semua kekayaan telah diangkut balik. Tanah Melayu ni kering kontang. Lepas kering kontang tu barulah diserah kepada kita balik. Tahun 57 habis semua proses gali angkut kekayaan keluar tahun 80. Tahun 57 ketua polis orang putih bos. Ketua askar orang putih. Semua orang putih. Nama je merdeka tahun 57. Pemerintah sendiri dapatlah Perdana Menteri. Tapi semua jentera masih lagi Inggeris. Sehinggalah Tun dan Tan Sri Khalid Ibrahim membuat London Red. Rampas Sam Deby di bursa saham di London. Memulalah pemilikan negara kepada syarikat-syarikat besar yang menguasai ladang-ladang. Tuan-tuan semua, sebelum British balik, British anugerahkan tanah-tanah yang begitu luas kepada orang-orang yang dibawa masuk. Saya cerita dahlah ucapan saya sebelum ini. Maka kekayaan itu tertumpu kepada satu kaum. Kita tertumpu di kampung, mereka ni tertumpu di bandar, menguasai tanah yang begitu luas. Orang India kekal di estate untuk menguruskan produk
pertanian di ladang-ladang. Itu British balik. Lepas peristiwa 13 Mei, dibuat dasar ekonomi baru untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Lepas susun balik dah semua, selepas 30 tahun dibuat penilaian hanya 18% kekayaan gig ekonomi, equity dipanggil. Negara ini dikuasai orang Melayu, yang selebihnya dikuasai orang lain. Tidak seimbang. Tidak seimbang ni dikesan tahun 69. Selepas 30 tahun masih tidak seimbang. Masih kekal pada kadar yang sama. Tuan-tuan semua, itulah saya seru kepada rakan-rakan di Negeri Sembilan. Selepas kita semua hilang ke ekonomi, jangan hilang kuasa politik.